Pada 18 hari bulan 2, insya-Allah semua umat-umat Islam akan menyambut bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ni kita kena banyakkan beribadah, kita kena banyakkan bersedekah dan membaca Al-Quran. Yang paling penting mengeratkan hubungan silaturahim dengan member-member korang ataupun dengan family-family korang. Mesti korang rasa macam nak pergi bercuti pun kari, nak pergi lepak pun kari. Tapi bulan Ramadan ni korang cakap dengan member-member korang, jangan sesekali korang kari pada bulan puasa ni. Sebab apa? Sebab ini je time yang kita tak boleh kari dan kita nak kumpul pahala sama-sama. Kita kumpul ramai-ramai di rumah Nusantara yang akan membuat satu menu makanan kampung untuk korang berkumpul, datang makan dekat sini. Jadi korang yang ada member yang kuat kari, family, anak beranak yang kuat kari tu kan, korang datang sini, korang datang, okay, and then korang booking tempat makan dalam rumah klasik, makan dalam rumah kayu. Bukan cikai-cikai bro, ini makanan mahal. Bukan, tak adalah mahal mana pun, tapi bukan cikai aku boleh cakap dengan korang. Harga korang, untuk korang, masakan kampung itu confirm sedap weh. Korang tekan link kat bawah untuk dapatkan early bird yang berpatutan. Bye bye.